Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya syukur kehadrat Allah SWT kerana kita diberikan nikmat umur yang panjang. Kita bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia di sisi Allah SWT. Bulan yang penuh barakah, bulan perniagaan, bulan yang digandakan segala pahala amal. Bulan penuh kasih sayang Allah SWT, memenuhi kepada sifat Rahman dan Rahimnya. Bulan pemeliharaan yang khusus daripada Allah, fizikal dan spiritual kita. Dengan itu, suka saya menyebut salah satu ayat yang masyhur dan selalu imam-imam di masjid-masjid apabila tiba bulan Ramadan, mereka akan membacakannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu puasa, ibadah puasa sebagaimana yang telah difardukan kepada orang-orang yang terdahulu. Mudah-mudahan dengan melakukannya, kamu akan ditambah ketakwaannya. Maka sayugialah bulan Ramadan yang disebutkan oleh Allah SWT ini menjadi bulan yang diburu. Saat-saat yang ditunggu, saat-saat yang akan dipenuhi oleh setiap Muslim dengan meraih kasih sayang Allah SWT, dengan sifat Rahman Rahimnya yang tiada batas ini. Sudah tentulah bulan ini bulan yang sangat diimpikan supaya seboleh-bolehnya agaknya lah sepanjang tahun diharapkan bulan Ramadan itu akan berkekalan kerana melihat kepada kelebihan dan pahala yang ditentukan oleh Allah SWT. Bagi setiap Muslim pula menjadikan bulan ini bulan yang dipenuhi dengan agenda dan aktiviti-aktiviti yang diketahuinya dan disedarinya, dirancang dengan sebaik-baiknya. Semoga bulan Ramadan ini menjadi bulan penuh keberkatan, kepuasan dan bulan yang sangat memberi arti dalam kehidupannya. Seterusnya, amalan yang sangat dituntut di dalam bulan Ramadan ini memanglah terlampau banyak. Tetapi saya ingin mengingatkan diri saya dan juga para pendengar semua. Satu yang dituntut oleh Allah SWT ialah supaya kita sebagai Muslim mentadabbur dan menghayati, mendalami satu petunjuk Allah SWT yang menjadi panduan kehidupan kita, iaitu dengan mentadabbur, mentadarus, menghayati dan mengamalkan mukjizatnya yang hebat, yang agung, iaitulah Al-Quranul Karim. Dalam firman Allah SWT dalam ayat surat Al-Baqarah juga, ayat 185, Allah menyebutkan maksudnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Bulan Ramadan ini ialah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia dan penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu dan pembeza di antara hak dan batil. Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan manusia ataupun Muslim khasnya, sudah tentulah ia sepatutnya menjadi satu manual kehidupan ataupun buku manual kehidupan yang dapat difahami, bukan setakat dibaca, tetapi difahami dan diamalkan keseluruhannya. Itulah tuntutan yang diulang-ulang di dalam Al-Quran. Dan di dalam bulan Ramadan ini, tuntutan khas kepada setiap Muslim ialah
mentadabbur Al-Quran, diingatkan semula bahawasanya diturunkan Al-Quran itu ialah pada bulan Ramadan, bermulanya dengan bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri apabila tiba bulan Ramadan setiap tahun, Jibril alaihissalam mendatangi baginda Rasulullah dan meminta Rasulullah mengulang bacaan Al-Quran ini sebanyak 2 kali setiap tahun diulang pembacaannya. Bahkan di akhir Ramadan yang Rasulullah sempat bersama dengan Jibril telah diminta supaya mengulang bacaan Al-Quran ini sebanyak 2 kali. Ya. Jadi ini menunjukkan betapa pada bulan Ramadan ini tuntutan mentadabbur dan menghayati Al-Quran sebagai manual yang sepatutnya menjadi panduan yang difahami oleh setiap Muslim sangat-sangat dituntut. Kerana tanpa memahami manual kehidupan ini, bagaimanalah kehidupan seorang Muslim itu akan lurus dan benar sebagaimana dituntut kehidupan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Ya. Selain daripada itu, Al-Quran ini juga mempunyai mukjizat yang sangat besar. Antaranya dengan membacanya sahaja, maka digandakan pahalanya lebih daripada hari-hari biasa. Setiap ayat, setiap hurufnya digandakan dengan 10 ganjaran pahala. Jadi ini menunjukkan bahawa betapa kasihnya Allah. Hanya dengan membaca digandakan pahala. Apatah lagi kalau kita dapat mentadabbur, memahami dan menghayati serta mengamalkannya. Sudah tentulah ini tuntutan yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Kita melihat di sana sini betapa apabila sampai pada bulan Ramadan, setiap Muslim yang memahami memang dia akan menjadikan pembacaan Al-Quran itu adalah amalannya yang utama. Ini menunjukkan betapa kasih Allah SWT. Mungkin pada bulan-bulan lain mereka tidak teringat begitu ingatannya ketika bulan Ramadan. Tetapi automatically bila sampai sahaja bulan Ramadan, semua Muslim yang menghayati, memahami tuntutan ini, dia akan ada dorongan untuk kembali melihat semula Al-Quran. Yang tak pernah pergi masjid membaca Quran pun, mereka akan mengadakan halaqah Quran. Inilah salah satu kasih sayang Allah, membukakan minda, membukakan kebasirah setiap Muslim dengan kelebihan bulan Ramadan ini. Ya, Al-Quran menjadi petunjuk kita di dalam kehidupan. Ya. Dengan memahami Al-Quran ini yang menjadi panduan hidup kita, sudah pasti menjanjikan insya-Allah kehidupan yang benar di jalan Allah SWT ini. Ya. Kerana itu tuntutan mentadarus dan memahami di bulan mulia ini sudah tentu boleh menjadikan kehidupan kita lebih istimewa dengan perhatian Allah SWT. Inilah yang kita katakan meraih kasih Allah di bulan Ramadan ini dengan kembali melihat kepada petunjuk hidup yang agung ini. InsyaAllah dengan memahami Al-Quran, mudah-mudahan kesempurnaan kasih sayang Allah dengan keimanan yang benar di dalam kehidupan ini akan menjadikan hidup kita lebih sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa menyumbang.